Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini insya-Allah kita akan menyambung semula untuk tadabbur kita menerusi surah Al-Qalam, dan insya-Allah kita akan menyambung sambungan ayat yang ke-43. Jadi kita akan bacakan dari ayat 43 daripada surah Al-Qalam ini sehinggalah kepada ayat yang berikutnya insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Suraqallahul Azim. Mafhumnya pada muka surat 566 ayat yang ke-43 insya-Allah, suratu Al-Qalam. Sambil pandangan mereka tunduk malu serta mereka diliputi kehinaan, dan sesungguhnya mereka di dunia dahulu telah pun dipanggil dan diajak supaya sujud di dalam mengerjakan salat, namun mereka tetap enggan sedang mereka itu berada dalam keadaan sihat. Biarkan aku sahaja, wahai Muhammad, dengan orang yang mendustakan keterangan Al-Quran ini. Kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan dari arah yang mereka tidak menyedarinya. Dan aku akan melanjutkan tempoh untuk mereka. Sesungguhnya rancangan sulitku terhadap orang-orang yang kufur ingkar itu amatlah kuat lagi kukuh. Pernahkah engkau, wahai Muhammad SAW, meminta sebarang bayaran kepada mereka dengan ajaran Islam yang engkau sampaikan? Lalu mereka merasa berat menanggung bayaran itu sehingga menjauhkan diri daripada menyaut seruanmu.
Atau adakah di sisi mereka Lauh Mahfuz yang mengandungi perkara-perkara ghaib, lalu mereka menyalin daripada apa yang tertulis di dalamnya? Maka bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menerima suruhan Tuhanmu, dalam memberi tempoh kepada mereka yang ingkar itu. Dan janganlah engkau bersikap seperti orang yang telah ditelan oleh ikan paus, yakni Nabi Yunus alaihi salam. Ingatlah kisahnya ketika ia berdoa merayu dengan keadaan sesak sebab terkurung di dalam perut ikan itu. Kalaulah ia tidak didatangi nikmat pertolongan dari Tuhannya, nescaya tercampaklah ia ke tanah yang tandus di tepi pantai, dalam keadaan ia ditempelak kerana salah silapnya. Selepas itu Tuhan memilihnya serta menjadikan dia dari kalangan orang yang saleh. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu hampir-hampir menggelincir dan menjatuhkanmu dengan pandangan mereka yang penuh dengan permusuhan dan kebencian, semasa mereka mendengar Al-Quran, sambil mereka berkata kepadamu, sebenarnya Muhammad itu sungguh-sungguh adalah orang yang gila. Padahal Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi umat manusia seluruhnya. Baik, itulah terjemahan daripada ayat yang ke-43 sehinggalah ayat yang ke-52 insya-Allah, yang kita sama-sama akan pelajari pada petang ini insya-Allah. Baik, daripada ayat yang telah kita bacakan tadi, kita akan kembali semula pada ayat yang ke-43 ya. Pada ayat yang ke-43. Kita perhatikan pada ayat ini, Allah mulai dengan perkataan khasyi'ah. Kita nak ambil pengajaran daripada lafaz perkataan khasyi'ah. Khasyi'ah ini adalah mereka yang tunduk, mereka yang sentiasa merendah diri, mereka yang sentiasa menundukkan jiwa mereka, kesombongan mereka, keangkuhan mereka, ataupun kuasa mereka atau pandangan mereka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ayat 43 tu Allah cerita bagaimana orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, bila mereka kembali di hari akhirat, mereka baru hendak menundukkan wajah mereka untuk mereka sembah Allah. Di hari akhirat baru mereka nak merendah diri. Di hari akhirat baru mereka hendak merendahkan keegoan mereka, kesombongan mereka, merendahkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, setelah mana di dunia dahulu mereka menyombongkan diri, mereka bersikap angkuh dan juga mereka bersikap melampaui batas. Jadi sebab itu ayat ini Allah ingatkan kepada sesiapa sahaja di dunia yang pernah bersikap dengan sifat yang seperti ini. Yang pertama adalah mereka yang pernah hidup di dunia, yang pernah bersikap menyombongkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sifat istikbar, sifat takabbur, iaitu sentiasa membesarkan diri mereka dan juga menyombongkan diri mereka terhadap petunjuk Allah, terhadap suruhannya, terhadap larangannya, terhadap peringatannya, terhadap Rasul yang diutuskan olehnya, dan juga menyombongkan diri terhadap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Jadi sebab itu Allah ingatkan kepada manusia, jangan bersikap membesarkan diri, jangan bersikap menyombongkan diri, dan jangan sikap suka meninggikan diri, kerana ini adalah sifat-sifat yang nanti di hari akhirat seseorang itu sendiri yang akan ingin tunduk dan sujud dan ingin berendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa perkara yang kita ditegah untuk membesarkan ataupun menyombongkan diri. Yang pertama, kita dilarang untuk mengangkat diri kita
melebihi dari kadar yang telah Allah ciptakan kita. Jangan sesekali kita nak angkat diri kita ni, nak angkat level kita ni sampai ke satu level yang mana ia bukanlah level ataupun tahap yang telah Allah Ta'ala ciptakan kita. Sebab tu penting muhasabah. Sebab tu penting untuk kita sentiasa mentadabbur ayat Quran, mengambil pengajaran, melakukan tafakkur, melakukan muhasabah. Sebab Allah ingatkan pada diri kita bahawasanya kita kena sedar yang kita tidak lain hanyalah merupakan hamba Allah. Kita tidak lain hanyalah merupakan hambanya, dan jangan sesekali cuba untuk mengangkat diri kita lebih daripada kadar hamba Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak melebihi daripada makhluk yang diciptakan daripada setetes air mani yang hina dina, yang keluar daripada tempat saluran yang di mana tempat keluarnya padanya najis dan kotoran. Namun Allah telah mengangkat darjat kita bukan dari asal usul kita, tetapi adalah dengan nilai iman, nilai hidayah, nilai taufik, nilai ilmu, nilai amal dan nilai taqwa. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita cuba, sebab bila manusia cuba mengangkat diri dia lebih daripada kadar itu, dia akan melampaui batas. Itu yang ada sampai mengaku Tuhan, itu yang ada sampai kepada peringkat yang mengatasi Tuhan, ya, dan seumpama dengannya. Yang kedua, Allah ingatkan pada kita, jangan kita bersikap angkuh dan sombong. Pertama, dengan mengangkat diri kita. Yang kedua adalah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan cuba untuk melampaui batas atau menyombongkan diri dengan nikmat Allah yang Allah kurniakan. Jangan sombong dengan kuasa, jangan sombong dengan kedudukan dan jawatan, jangan sombong dengan pengaruh, jangan sombong dengan kesihatan, keilmuan, dan juga jangan sombong dengan amalan. Apa saja nikmat yang Allah beri kepada kita, jangan kita gunakan nikmat itu untuk menyombongkan diri terhadap Tuhan yang empunya nikmat dan yang memberikan nikmat. Jangan bersikap sedemikian. Ini yang sentiasa Allah ingatkan pada manusia, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, berapa banyak lagi wahai manusia, yang mana satu daripada nikmat Tuhan kamu yang masih lagi kamu ingin dustakan, yang masih lagi kamu hendak ingkar, yang masih lagi kamu menyalahgunakan. Jadi Allah ingatkan kepada kita. Ya, jadi hamba yang khasyi'ah, yang sentiasa kenal diri dia, hamba yang mendambakan redha dan mengetahui, menyedari dirinya, yang dirinya adalah seorang hamba yang hanya meminjam nikmat daripada Allah Ta'ala, yang kemudiannya nanti akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan, akan disoal jawabkan oleh Allah di hari akhirat. Itulah hamba yang bersyukur. Tadi adalah hamba yang mengenal dirinya, kemudian menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Itu yang Allah Ta'ala ingat. Yang ketiganya, janganlah sampai kita menyombongkan diri kita sehingga kan menyebabkan kita enggan untuk mengabdikan diri kita dan beribadat, mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan jadi hamba yang menyombong dengan menjauhkan diri dari Allah. Salah satu sifat hamba yang sombong, dia menjauhkan dirinya daripada Tuhannya. Salah satu daripada sifat hamba yang sombong adalah dia menjauhkan dirinya daripada suruhan Tuhannya, larangan Tuhannya. Sebab itu Allah ingatkan pada kita di hari akhirat,
bagaimana ada manusia yang sewaktu di dunia dia sombongkan dirinya daripada suruhan Allah, daripada larangan Allah, daripada ketaatan dia kepada Allah, ya, dia enggan untuk sujud, dia enggan untuk taat, dia enggan untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Tapi sampai di akhirat, dialah yang terpaling ingin mentaati Allah. Dialah yang terpaling ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tak guna lagi dah. Ya, tidak ada harganya lagi dah. Disebabkan kerana di dunia dahulu dia enggan untuk beribadat, enggan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. So Allah hukum dia apa dia? Khasyiatan absaruhum. Pandangan mata mereka akan berada dalam tunduk ketakutan kerana mengharapkan ihsan, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah hindar dan jauhkan mereka daripada segala kesulitan, segala kesusahan yang mereka akan lalui di mahsyar pada saat ketika itu. Ya. Baik. Kemudian kita nak lihat lagi dekat sini apa dia? Kita nak lihat sekejap ya. Okey, baik. Yang seterusnya kita nak lihat apa dia? Allah Ta'ala sebut tentang siapakah golongan-golongan yang Allah akan mengangkat kedudukan hambanya. Perhatikan pada ayat tarhaquhum zillah. Zillah ni orang yang dipandang hina. Ya. Allah nak bagi tahu ada sebahagian manusia dekat dunia ni dia dipandang mulia. Orang tengok kenderaan dia, orang muliakan dia. Orang tengok rumah dia, orang muliakan dia. Orang tengok pakaian dia, orang muliakan dia. Ya, orang tengok jawatan dia, orang muliakan dia. Ya. Orang tengok kosmetik yang dia pakai, orang muliakan dia. Sebab memang tabiat manusia memuliakan orang lain kerana kebendaan, kedudukan, kekuasaan dan sebagainya. Tapi Allah bagi tahu kepada kita bahawasanya bukanlah seseorang itu dimuliakan kerana nilai kebendaannya, tapi dia dimuliakan mengikut apa yang Allah Ta'ala memandang ianya sebagai mulia. Apa yang Allah pandang ianya sebagai satu kemuliaan. Yang pertama, Allah memandang mulia kepada hamba-hambanya yang balik bertemu dengan Allah dalam keadaan dia beriman. Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. Dalam suratul Isra. Di hari akhirat, Allah panggil hamba-hamba yang mukmin, hamba-hamba yang beriman pada Allah dan perkara ghaib, dan yang mati dalam keimanan. Allah memuliakan mereka. Dan semua makhluk yang ada di mahsyar ketika itu juga akan memandang mereka dengan pandangan yang mulia. Ketika itu tak ada orang dah yang akan pandang orang yang ada kenderaan hebat, ada jawatan, ada kuasa, ada pengaruh, dan apa saja orang dah tak pandang dah. Orang dah tak memandang lagi dah. Orang akan memandang kemuliaan kepada orang yang beriman. Walaupun orang yang beriman itu sewaktu di dunia dia dipandang dengan pandangan kehinaan. Sebagaimana Allah kata dalam Quran, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Adalah orang-orang yang berdosa itu, yang zalim itu, ketika saat mereka memandang orang-orang yang beriman, mereka mentertawakan orang beriman itu kerana menghinakan mereka. Sampai Allah kata, wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau mereka melintas di hadapan orang beriman pun, mereka mengedipkan mata mereka seolah memberi isyarat menghinanya orang beriman ini. Ya,
Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya jangan jadi orang yang dihinakan di akhirat. Kalau manusia terhina dekat dunia, selama mana Allah yang bukan yang menghinanya, dia bukanlah makhluk yang paling hina. Walaupun seluruh dunia menghinakan dia, namun Allah tidak pernah menghinakannya, dia tidak akan jadi makhluk yang terhina. Bahkan dia tetap mulia pada pandangan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau semua makhluk memuliakan satu orang ini, namun Allah menghinakan dia, walaupun dari segi zahir dia dipandang sebagai kemuliaan dan kebanggaan, tetapi dialah manusia yang paling terhina dunia dan akhiratnya. Ini yang Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, tarhaquhum zillah. Kamu akan melihat orang-orang yang dahulu dimuliakan, mereka sudah dihinakan. Mana-mana orang yang dahulu yang pernah dihina, mereka pula akan dimuliakan oleh Allah. Sebab itu, jangan pernah kita menghina rupa paras orang lain, amalan orang lain, kedudukan orang lain, latar orang lain, kehidupan orang lain. Sebab belum tentu orang yang kita hina, dia hina di sisi Allah. Yang kita takut, kita yang menghina itu dipandang hina oleh Allah. Itulah yang paling menakutkan sekali. Kerana dalam ayat ini Allah kata, bila Allah memandang hina hamba-Nya itu, semua makhluk akan memandangnya dengan pandangan kehinaan. Baik, yang kedua, maknanya orang yang tidak beriman, mereka akan dipandang hina. Yang kedua, yang menyebabkan seseorang itu tidak dipandang hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala selain daripada keimanannya, adalah disebabkan kerana selain daripada keimanannya, adalah disebabkan kerana ilmunya. Sebab tu pentingnya ilmu, kerana Allah kata dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada manusia dekat dunia, dia ada ilmu, tapi ilmu tak semestinya menjanjikan kekayaan. Ada orang berilmu tapi dia tak kaya, sederhanalah, ya. Sebab ilmu ni bukan semestinya menjamin kekayaan. Berapa banyak kita tengok dekat dunia ni, orang yang belajar sampai peringkat yang tertinggi PhD pun, mereka bukan jadi orang yang terkaya. Berapa banyak kita tengok kat dunia ni para guru-guru yang mendidik anak-anak murid. Anak-anak murid dia lagi kaya daripada guru-guru dia. Walaupun kalau ikut dari segi ilmu, guru-gurunya lebih ilmu daripada anak muridnya. Kerana di dunia ini Allah tak kata ilmu tu menjamin kekayaan. Ya, sebab kekayaan boleh dapat berdasarkan usaha, bukan berdasarkan ilmu saja. Ilmu salah satu, tapi usaha pun kena ada juga. Ilmu gabung usaha, gabung pula dengan faktor surrounding dia, gabung pula dengan faktor nasib rezeki yang Allah tentukan padanya, dia akan berbeza-beza lah. Tapi di sisi Allah, bagaimanapun orang yang berilmu ini, dia tetap dipandang mulia oleh Allah Azza wa Jalla. Berbeza dengan orang yang jahil. Sebab itu, orang-orang yang akan tunduk menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala itu adalah merupakan orang yang jahil. Orang yang, apa maksud orang yang jahil? Orang yang jahil ni maknanya orang yang hidup mempertuhankan nafsunya. Ya, dia menjadikan nafsu sebagai kiblat dia. Yang keduanya adalah orang yang hidup dekat dunia ni, ya, dia hidup di atas muka bumi ini, dia tidak berpandukan kepada petunjuk dan hidayah Allah Ta'ala. Ya, dia tidak berpandukan pada petunjuk dan hidayah Allah Ta'ala. Maksudnya tidak berpandukan kepada syariat, tidak berpandukan kepada apa yang telah Allah Ta'ala ajarkan kepadanya melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah orang yang jahil. Termasuk juga orang yang jahil, yang pernah saya sebutkan sebelum ni, orang yang hidup ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmunya. Banyak orang yang ada ilmu sekarang ini, ada macam-macam ilmu yang dimiliki, ya,
tetapi dia tak amalkan ilmu dia pun. Bahkan dia salah gunakan ilmunya itu untuk kepentingan dunia. Ini juga orang yang akan Allah hinakan di hari akhirat. Lepas tu kita tengok ahli kitab, Yahudi dan Nasara, mereka ada ilmu tak? Ya, mereka ada ilmu. Ya, tapi mereka tak amalkan ilmu mereka. Mereka gunakan ilmu tu untuk melawan Allah Ta'ala, melawan Rasulnya, melakukan kezaliman. Ya, jadi manusia yang seperti ini, sama ada dia ada ilmu dia tak amal, sama ada dia ada ilmu tapi ilmu tu tak berpandukan dia untuk menepati syariat Allah, ataupun sama ada dia memang tidak ada ilmu, hanya mengikuti nafsunya semata-mata. Baik, yang ketiga adalah taqwa, amal dan taqwa. Inilah yang Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Satu yang menjadi penilaian, yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang itu adalah berdasarkan kepada amal dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan kita lihat di hujung itu Allah kata, wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Disebutkan di dunia dahulu mereka ini pernah diajak untuk sujud dan salat, menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah. Ya, tapi mereka enggan. Dalam banyak-banyak ni Allah Ta'ala sebut adalah sujud. Maknanya apa? Salat. Sebab tak ada perbuatan sujud yang kita buat melainkan di dalam salat kita. Orang yang paling hina di hari akhirat, orang yang paling takut di hari akhirat adalah orang yang tidak pernah solat. Sama ada dia tak solat kerana dia tak beriman, ataupun dia tak solat walaupun dia Islam tapi dia enggan solat. Dia akan menjadi orang yang paling hina di hari akhirat nanti. Sebab dalam ayat ini Allah kata, yud'auna ila sujud wa hum salimun. Masa Allah suruh, Nabi suruh mereka untuk mereka salat dan menyembah Allah di dunia, mereka dalam keadaan sihat, mereka dalam keadaan kuat, mereka dalam keadaan muda, mereka dalam keadaan kecukupan, mereka enggan. Tetapi di hari akhirat, disebutkan oleh Imam Ibn Kathir, bila mereka melihat kedahsyatan suasana mahsyar itu, mereka nampak orang beriman sujud di hadapan Allah. Dan mereka, orang kafir, orang munafik, orang zalim, orang fasik, mereka pun nak sujud di hadapan Allah. Tetapi apa kata para ulama? Setiap kali mereka nak sujud, kharra liqafahu. Setiap kali mereka nak sujud, kita sujudkan belah depan macam ni kan. Ni depan saya turun macam ni. Mereka terbalik ke belakang. Mereka terbalik ke belakang. Dia bukan turun ke depan. Macam orang yang terbalikkan badannya ke belakang. Mereka tak mampu untuk sujud menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka beralih ke arah belakang. Begitulah Allah memalingkan mereka, sebab sewaktu di dunia mereka memalingkan diri mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ni kita tengok ayat yang ke-44. Ya, ayat yang ke-44 ya. Ayat 44 ni pun menarik. Kita nak fokus pada ayat sanastadrijuhum. Allah kata ada dua perkataan yang kita nak highlightkan kat sini. Satu, fadharni. Nombor dua, sanastadrijuhum. Ini satu pengajaran yang sangat besar. Allah kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau engkau sudah berdakwah, engkau sudah menasihati mereka, engkau sudah bertungkus lumus siang dan malam mendoakan mereka, mengajak mereka, kalau mereka tetap ingkar, Allah akan buat dua keputusan ini. Perhatikan. Sebab tu kita minta lindung pada Allah. Allah jauhkan kita daripada dua benda ini.
Kerana bila Allah dah mula bertindak melakukan dua perkara ini kepada manusia, bererti dia tidak akan lagi dapat memperolehi petunjuk Allah, melainkan dia sendiri kena bertaubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, kita ambil daripada perkataan fadharni, perkataan dhara. Ya, diambil daripada perkataan fadharni kat situ. Ya, fadharni daripada perkataan wadhara yang memberi maksud bahawasanya tinggalkan. Ya, tinggalkan ataupun tidak mempedulikan ataupun juga disebut sebagai abaikan. Itu di antara beberapa maksud kepada perkataan fadharni. Baik. Yang pertama, apa Allah Ta'ala akan perlakukan kepada manusia ni setelah Allah berikan nasihat, Allah berikan peringatan, Allah berikan pengajaran yang tidak terputus-putus. Kalau manusia ni tak nak ambil iktibar dan pengajaran juga, Allah akan jadikan kehidupan dia itu berada di dalam keadaan terbiar. Terbiar ni maknanya tidak berada dalam keadaan penjagaan, perlindungan, pengawasan dari Allah Ta'ala. Sehingga kan para ulama kata, bila Allah kata fadharni, tinggalkan dia kepada aku, biarkan, serahkan dia kepada aku ya Rasulullah, itu satu ancaman yang sangat keras. Maknanya satu hukuman yang sangat berat yang Allah ingin berikan kepada hamba-Nya itu. Okey, apa maksud dia? Untuk kita faham maksud fadharni ini, pertama adalah saya sebut tadi, mereka itu tidak lagi berada di bawah pengawasan Allah, penjagaan Allah, pemerhatian Allah. Ni diambil daripada perkataan fadharni yang memberi maksud da'ni. Ya, da', tinggalkan, biarkan, dhar. Ya. Sebab manusia ni bila dia dah tak nak sesuatu, dia akan buang benda tu. Macam contohlah, kita ada benda-benda yang kita dah tak pakai dah benda tu, atau kita rasa benda tu dah tak bernilai bagi kita, atau kita dah tak nak guna benda tu, apa kita buat? Kita akan buang benda tu. So kita paling takut kalau Allah buang kita daripada tali petunjuk dan hidayahnya, ataupun daripada bimbingannya. Itu yang paling menakutkan sekali. Sebab kalau kita boleh nampak, kita boleh menampak dengan mata kasar kita ni, yang kita masih berada di dalam tali petunjuk Allah, tali bimbingan Allah, tak apa. Masalahnya kita tak boleh nampak, kita tak boleh lihat dengan mata kasar kita. Jadi sebab itu, elakkan daripada menjadi mereka yang ditinggalkan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, dilepaskan oleh Allah Subhanahu Taala. Contoh apa sifat golongan-golongan ini? Yang pertama disebutkan adalah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan kepadanya rasa keinginan dipermudahkan berbuat baik. Kita ni kadang-kadang kalau lama tak baca Quran, kadang rasa macam rindu nak baca. Kadang-kadang kita lama tak berzikir, rasa macam nak berzikir. Kadang-kadang kita ni rasa macam, lama tak sedekah, kita bersedekah. Maknanya, kita masih lagi belum ditinggalkan oleh Allah. Walaupun benda tu kita tidaklah buat secara hari-harian. Tapi selagi mana kita ada rasa keinginan untuk buat, kita ada rasa dijentik oleh Allah untuk mengerjakan benda itu, alhamdulillah. Itu tandanya Allah belum meninggalkan kita. Allah Ta'ala belum melepaskan kita. Itu yang pertama. Bila kita masih lagi dipermudahkan buat baik, ada keinginan untuk buat baik, ya, ada rasa bersalah kalau lama kita tidak berbuat kebaikan itu, dan kita ingin segera kembali pada Allah. Ya. Yang keduanya, yang kita takutnya kalau Allah dah tinggalkan kita ini, adalah apabila sampai kepada peringkat
Allah Ta'ala hentikan kepada hambanya peringatan dan pengajaran. Macam mana Allah hentikan peringatan dan pengajaran? Baca dalam surah Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Cara Allah Subhanahu Taala nak hentikan, nak stopkan kita daripada menjadi hamba yang suka kepada nasihat, peringatan dan pengajaran. Allah tutup hati kita. Allah tutup pendengaran kita. Allah tutup penglihatan kita. Kita tengok kebesaran Allah pun kita tetap nampak kebesaran diri kita. Kita nampak hebat dan sempurnanya segala ketentuan dan ciptaan Allah. Kita nampak ciptaan kita juga. Kita dengar cerita, peringatan daripada azab-azab Allah, daripada nikmat-nikmat Allah. Nikmat syurganya, redanya, keampunannya, rahmatnya. Tetap telinga kita ini lebih cenderung kepada keinginan nafsu. Keinginan nafsu tu dia lebih dengar. Keinginan syaitan tu dia lebih dengar. Berbanding keinginan dan suruhan dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita sangat takut. Ya, ini yang sangat kita membimbangkan akannya. Baik. Itu yang kedua, bila Allah dah biarkan, Allah dah tinggalkan hamba. Tapi ingat, bukan berarti bila Allah biarkan dia akan terbiar selama-lamanya. Selagi mana hambanya itu ingin kembali kepada Allah, ada lintasan nak kembali saja, Allah tarik dia balik. Allah tak akan biarkan hambanya. Tapi bila manusia dah sampai tahap macam ni, dia sendiri tak nak ada rasa kembali kepada Allah, dia akan terbiar selama-lamanya. Dan bila dia terbiar, tak ada siapa yang boleh kembalikan dia, melainkan dia sendiri. Ini yang Allah kata dalam Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah seseorang itu, sikapnya, keinginannya, usahanya, melainkan dia kena mengubah dirinya sendiri. Baru Allah Ta'ala akan mengubah dia. Baru Allah akan berikan pertolongan kepada dia. Kalau dia sendiri yang tidak ingin kembali pada Allah, mengapa perlu untuk Allah Ta'ala mengembalikan dia? Seolah nanti Allah paksa dia pula. Padahal ini satu pilihan. Baik. Kemudian, yang seterusnya kita lihat apa dia? Allah hentikan dia daripada peringatan. Telinga dia hanya dengar bisikan nafsu, dengar bisikan syaitan, dengar bisikan dunia. Ya. Mata dia hanya nampak kelebihan diri dia. Hati dia pula akan lupa pada Allah. Hati dia lupa pada akhirat. Hati dia lupa pada janji Allah. Suruhan, larangan, lupa everything. Ini yang kita sangat takut. Bila sampai peringkat Allah tinggalkan hamba. Tak cukup sekadar itu, Allah sambung lagi. Sanastadrijuhum. Tak cukup dengan zarni tadi. Allah kata sanastadrijuhum, iaitu istidraj. Yang seterusnya, lepas dia dah terkena musibah pertama, iaitu ditinggalkan oleh Allah, dilepaskan oleh Allah, tidak dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya. Ini yang dipanggil sebagai hukuman pertama. Yang kedua, dia akan terkena istidraj. Baik. Disebutkan istidraj itu. Apa maksud istidraj? Apa kategori istidraj? Apakah jenis kategori istidraj? Ini disebut oleh Imam Qurtubi. Ya, Imam Qurtubi kata apa? Istidraj ini ada beberapa makna. Ada beberapa kategori, minta maaf. Yang pertama, Allah kata Sufyan Ats-Tsauri, yang pertama, Allah mencukupkan dan melimpah ruahkan nikmat ke atas hamba-hambanya, dan Allah menjadikan dia lalai dan lupa untuk bersyukur. Jadi,
Istidraj yang jenis pertama apa dia? Allah cabut daripada jiwa dan diri kita sifat syukur. Allah bagi nikmat, syukur Allah ambil. Allah bagi nikmat, syukur Allah tarik. Allah bagi nikmat, Allah tarik syukur. Yang bertambahnya apa? Kufur. Yang bertambahnya apa? Kemungkaran, keingkaran, penentangan, kemelampauan, kezaliman. Nampak? Sebab tu kita buat pilihan. Kita nak Allah tanamkan sifat syukur dalam diri kita ke? Ataupun kita nak Allah beri nikmat, Allah tarik sifat syukur itu. Ya, mana satu? Yang kita nak Allah beri kita nikmat dan Allah tambahi sifat syukur dalam diri kita. Ya. Walaupun sikit nikmat yang Allah beri, syukur tu Allah tak ambil. Sifat syukur tu Allah tidak tarik. Allah tidak ambil. Ini yang kita sangat inginkan. Berdasarkan kata Sufyan Ats-Tsauri itu tadi. Sebab tu, kenapa kita diajar oleh Allah Ta'ala dan Nabi kita SAW, bersyukurlah walaupun daripada nikmat yang sedikit. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man yashkurul qalil, yashkurul kathir." Siapa yang boleh bersyukur dengan benda yang kecil, dia akan boleh bersyukur dengan benda yang lebih besar. Itu penting. Ya. Jangan hilang sifat syukur. Bila hilang sifat syukur, tu tandanya kita telah terkena istidraj. Wal'iyazubillah. Minta Allah Ta'ala selalu bantu kita jadi hamba bersyukur. A'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis istidraj yang kedua ni macam mana pula? Tadi Allah tarik sifat syukur. Sebab dia nak nikmat Allah saja. Dia tak nak bersyukur. Allah kata, tak apalah, ambil lah nikmat. Syukur aku ambil. Aku cabut. Yang kedua adalah istidraj. Allah tarik daripada jiwa kita sifat ikhlas. Ni pun kita takut juga, ya Allah. Berapa ramai ada manusia yang buat amalan, buat ketaatan, buat macam-macam dia, telah pun berkorban, telah bertungkus lumus, Allah tarik keikhlasan daripada dia. Ini pun istidraj juga. Kalau tadi dipanggil istidraj nikmat, yang ni dipanggil istidraj usaha ataupun amalan. Tengoklah apa yang berlaku kepada iblis. Ya? Apa berlaku pada iblis? Dia buat macam-macam. Dia buat apa benda yang segala-galanya lah dicurahkan untuk dia buat. Sebab dia nak Allah memandang dia yang paling termulia. Mengangkatnya lebih daripada para malaikat. Dia ni dibesar-besarkan oleh Allah. Dia nak Allah besar-besarkan dia, Allah puji-puji dia, Allah Ta'ala angkat diri dia. Sampai Allah nak uji keikhlasan dia, Allah ciptakan Nabi Adam AS. Di situlah iblis telah teruji dan dia telah tunjukkan topeng dia yang sebenar. Wajahnya yang sebenar, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Patutkah aku sujud? Aku lagi mulia pada Adam ni. Seolah-olahnya dia hilang hormatnya pada Allah. Dia hilang rasa dia membesarkan dirinya pada Allah. Sebab bila Allah menguji dia, dia tak nak turunkan kedudukan dia tu, rasa kehebatan dia tu, sampai dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita takuti, yang kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu perkara. Ya. Itu istidraj juga itu. Iaitu ada orang suka buat amal, tapi semua amalan dia itu bukan ikhlas pada Allah, tetapi mencari habuan-habuan dunia dan daripada manusia. Wal'iyazubillah min dhalik. Ya. Baik. Itu pun satu istidraj. Yang ketiga ni yang kita paling takut. Ya, yang ketiga ni. Ya. Apa dia?
Iaitu kata Imam As-Suddi, yang ketiga ini adalah sana'khudhuhum ala ghaflatin wa hum la ya'lamun. Jenis ketiga ni. Tadi istidrak dengan usaha, istidrak dengan nikmat. Yang ketiga ni apa dia? Allah matikan dia dalam keadaan dia lalai dan dia tidak menyedari yang dia berada di dalam kelalaian. Allah bagi dia berseronok, Allah bagi dia berfoya-foya, Allah bagi dia lalai, leka, bergelumang dengan kekufuran, bergelumang dengan kemaksiatan, kejahatan, kezaliman, berseronok dengan apa yang dia miliki, sampai dia melupakan apa yang lebih besar daripada suruhan Allah dan larangan Allah itu, lebih besar daripada janji Allah dan kurnian Allah Ta'ala itu. Akhirnya atas kelalaian itu, Allah matikan dia dalam keadaan dia itu lalai, dia itu tidak beriman, dia itu tidak bertaubat. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah istidraj yang paling besar sekali, iaitu Allah matikan hambanya dalam keadaan hambanya tak sempat beriman, tak sempat bertaubat, tak sempat memperbaiki diri, tak sempat untuk kembali pada Allah, tak sempat meminta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah merupakan istidraj yang menjadi penutup kepada istidraj yang awalnya. Istidraj yang awalnya. Sebab tu saya pernah ajarkan berkenaan dengan sepotong doa yang diajarkan oleh Nabi oleh Nabi SAW. Allahumma la tada'ni fi ghamrah wa la ta'khudhni ala ghirrah wa la taj'alni minal ghafilin. Ya Allah, janganlah engkau biarkan aku dalam kelalaian, janganlah engkau mengambil nyawaku di saat aku lalai, dan janganlah engkau golongkan aku dalam kalangan orang-orang yang lalai. Ini sangat penting, ya. Sebab itu bila kita baca tentang istidraj ini, kita dapat ambil beberapa pengajaran. Pengajaran dia apa? Bila kita mendapat nikmat, jangan terlalu bergembira dan terlalu cepat menilai rasa seronok dengan nikmat yang kita miliki kalau kita belum bersyukur dengan nikmat yang sedia ada dan belum bersyukur dengan nikmat yang Allah baru kurniakan. Jangan kita cepat menilai diri kita, oh Allah sayang kita, Allah suka kita, Allah dekat dengan kita, dia bagi kita apa yang kita nak. Jangan terlalu cepat bergembira. Jangan terlalu cepat membuat keputusan dan penilaian. Sehinggalah kita mendapati sifat syukur. Sifat syukur Allah masih kekalkan dalam hati kita dan jiwa kita. Alhamdulillah. Selagi mana kita buat penyaringan, kita buat scan, kita buat MRI, kita dapati sifat syukur kita masih ada, alhamdulillah. Masa tu kita dapat tahu dengan scan sifat syukur itu, maka itu bererti kita masih lagi tidak terkena istidraj. Samalah juga macam satu orang yang bila berbuat amalan, belajar ilmu, macam-macam ustaz dia belajar, macam-macam guru dia belajar, macam-macam kitab dia belajar, macam-macam amalan dia buat, macam-macam sumbangan dia buat. Jangan terlalu terpedaya dengan kehebatan amalan kita. Memang syaitan dia suka bagi kita nampak up. Dia suka make up. Dia ada dua jenis make up. Satu make up orang perempuan yang muka tu, make up muka tu, pakai tu, pakai ni, apa semua tu. Satu lagi, syaitan ni, tipu daya dia make up amalan kita. Kita buat amal, dia make up lagi. Kita buat amal, dia make up lagi. Dia make up. Make up tu dia bagi kita ujub lah. Tu make up dia. Dia bagi kita rasa ujub. Dia bagi kita rasa sombong. Dia bagi kita rasa takbur. Dia bagi kita rasa ghurur. Ghurur ni rasa macam diri tu dah memang ahli syurga dah. Memang layak masuk syurga dah. Ya. Ketika itu kita berhenti sekejap, kita scan balik, ada tak sifat ikhlas? Ada tak sifat takut?
Ada tak sifat harap, minta maaf. Jadi kalau ada 3 sifat ni, ikhlas, takut, kita takut Allah tolak, tak terima amalan kita. Harap, kita sentiasa berharap Allah terima amalan kita. Alhamdulillah. Syukur sangat. Ya. Tenang jiwa kita. Ya, kalau ada 3 sifat itu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah, iaitu tadi kan Allah matikan dia dalam keadaan lalai dan tak sempat bertaubat dan sebagainya dalam keadaan dia tak sedar. Ini adalah orang yang Allah sentiasa bagi dia rasa insaf, rasa kesedaran, sentiasa mengambil pengajaran, sentiasa ingin bertafakur, sentiasa ingin bermuhasabah. Kalau ada sifat-sifat yang seperti itu, maknanya alhamdulillah kita tidak terkena istidraj itu. Ya, kita sentiasa nak jadi hamba Allah yang suka tengok diri kita balik. Kita ni ada amalan kita macam mana, ya, macam mana nikmat yang Allah berikan, macam mana ujian yang Allah berikan. Kalau kita ada sifat-sifat yang seperti itu, alhamdulillah, maknanya kita terhindar daripada satu bala yang lebih dahsyat daripada bala yang memusnahkan kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun dan sebagainya, iaitu dimatikan dalam keadaan tidak beriman, kekufuran, dalam keadaan kita tidak menyedarinya. Wal'iyadzubillah. Baik, sekadar itulah yang dapat kita kongsikan pada petang ini, dan insya-Allah kita akan menyambung sambungan pada Isnin minggu hadapan, insya-Allah pada waktu petang juga, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Okey, terima kasih semua. Barakallahu fikum. Minta maaf saya stop awal sikit sebab saya makan hari ni tak dapat nak fokus sangat sebab sesama teruk resdung, dah makan ubat Clarinet tadi, ngantuk sikit. Jadi saya minta diri dulu ya. Nak doa tadi, Nur Hidayah, doa tu Ustaz ada letak kat dalam VTT Ustaz. Boleh rujuk kat situ ya, Nur Hidayah. Iruk asam pedas lagi. Okey, insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum.